Hari ini, ekonomi global sedang menghadapi tekanan besar. Eropah sedang mengalami kemelesetan, China sedang berubah dari pertumbuhan pesat ke pertumbuhan berkualiti tinggi. Kita berada di persimpangan perubahan terbesar dalam 100 tahun. Ramai peniaga merasakan bisnes semakin sukar, pelanggan makin kurang, jualan makin mencabar. Tetapi dalam situasi ini masih ada peluang besar. Kalau suka tips, saya cepat komen suka dan tekan love, save, share supaya kawan pun dapat manfaat. Nak niaga bersama Sean, klik link dalam bio atau klik learn more. Contoh, lihat syarikat seperti Tencent, 7 tahun capai 100 bilion. Alibaba, 8 tahun dan Pinduoduo hanya 18 bulan untuk capai 100,800 bilion. Bisnes berubah dengan pantas, siapa yang faham trend, dia menang. Zaman ini bukan tentang kerja keras semata-mata. Anda perlu faham trend, faham pelanggan, faham pesaing dan kenal kelebihan diri. Ini yang menentukan kejayaan bisnes. Ramai fikir nak jawapan cepat, nak formula mudah. Tapi hakikatnya, jawapan tanpa pemahaman akan buat anda gagal lebih cepat. Anda tak perlu tips ajaib. Anda perlukan cara berfikir yang betul. Hari ini, peniaga yang berjaya bukan yang sekadar rajin bekerja. Mereka yang berjaya adalah yang faham strategi, faham pasaran dan tahu bagaimana menggunakan tenaga mereka dengan betul. Nak tahu bagaimana cara peniaga besar membina bisnes mereka? Komen saya nak dan klik link di bio sekarang.